Salam sejahtera. Jasa petang guys. So hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis 20 hari bulan. So kita nak lepaskan ikan dekat kolam 1 ni untuk buka hari Ahad. Hari Ahad kolam buka malam tu pukul 10 sampai pukul 5 pagi. Sahur disediakan. Jadi kita nak lepaskan ikan tapak siap-siap. So hari ni Khamis kau kira. Khamis 1 hari. Besok Jumaat 2 hari. Sabtu 3 hari. 3 hari kelegaan. Lepas tu 23 hari bulan. Baru buka kolam hari apa? Hari Ahad. Jom tengok. Oh nampak tu konek ikan apa tu tu. Lawak ni. Lawak kan nampak bayang-bayang nampak. Oh gila. Nampak apa? Semua mana sini kah? Alamak, salah tempat lah. Ni guys, korang tengok kat sini. Ni untuk Jumaat hari Ahad tau. Macam biasa bang. Ya, boleh. Cuma beza dia package dia daripada pukul 10 sampai pukul 5 pagi 130 bang. Kau nampak satu sangat besar ni sangat depan. Ni dia. Jangan hari Ahad ni sangat ni tak ada. Pensan. Tengok. Kau tak boleh makan betul. Tu dia. Oh, slipper. Untuk hari Ahad. Kita lepaskan awal Khamis. Kau kira 3 hari kelegaan. Ada 3 hari kelegaan sebelum hari Ahad. Ahad buka malam. Ahad buka malam guys. Oh, tengok tu. Lepas terawih kau boleh datang. Boleh cari ikan, boleh simpan stok untuk nak air raya nanti. Nampak steady Pak Abu. Nampak tu. Tu dia Pak Abu. 250 ekor Pak Abu. Untuk kerapu terselit tak? Malam. Kita buka malam. 10 malam. 10 malam hingga 5 pagi. 5 pagi lah. 4 jam 100. 7 jam 1.3. Sahur? Sahur disediakan. Cantik Pak Abu. Sahur disediakan guys. Joni. Joni kau Joni. Apa nama? Cyclops. Itu dia. Menanti korang luar biasa Pak Abu. Jadi guys, korang boleh datang hari Ahad tu, dapat ikan bawa balik, simpan stok, bawa balik kampung tau. Bawa balik kampung. Dan kau nak berbuka pun boleh. Ini bawa balik kampung kalau makan ramai-ramai satu keluarga. Syok Seri Pak Abu. Alhamdulillah settle lah. Cantik. Okey. Sekarang kita boleh test kolam 2. Ada apa bos? Nak bagi tahu sepatah 2 ke? 2 patah ke apa ke? Penghujung Ramadan ni. So menyaksikan hanya semalam je delik buka di siang hari. So bermula pada malam ni. Hari Ahad, hari Khamis, malam Jumaat 10 malam hingga 5 pagi kolam 2. Hari Jumaat kita tutup. Okey. Hari Sabtu kita buka 10 malam hingga 5 pagi, Sabtu malam Minggu. Hari Minggu pula iaitu hari Ahad kita buka 10 malam hingga 5 pagi, Ahad malam Isnin. Okey. Isnin malam Selasa pula kita buka kolam 2. Malam Selasa malam Rabu kita tutup. Rabu malam kami kita buka kolam 1 balik. Malam Khamis malam Jumaat. Semua malam. 10 malam hingga 5 pagi. Full package 7 jam. Bulan puasa ni 10 malam hingga 5 pagi kolam 130. Bayar deposit habis. Okey. 130 7 jam, sini ada naga. So sana 120 7 jam. Beza RM10. Alright. Naik naga seekor 500. Naik double jackpot 10 kilo up 300. Naik 3 kilo up jackpot 150. Jenak kaci siakal Taiwan 3 kilo up 100. Sebelah bintik 300 kolam 2, lain 100 jenak kaci siakal Taiwan. Kerapu macam biasa sama kolam 1. 150, 300, 10 kilo 300. Okey, sampai dah hafal saya Pak Jas. Cantik. Okay, kita jumpa malam ni. Kolam 2. Yeah. Bagi tahu makan bagi tahu apa malam ni makan. Malam ni menu Chef Nan masak. Ayam masak kicap berkuah campur kentang. Alamak. Ada sambal belacan. Ada telur dadah. Ada ikan masin. Air
Air nanas segar. Yankee. Yankee powder eh. Oh, yo. Nanas Yankee kita buat air. Terbaik. Potong kaki punya. Nanas Yankee buat air. Fresh. Oh, cantik. Alright guys. Okay. Nanas. Okay guys, itu saja guys informasi yang nak sampaikan pada korang. Ikan tapak kita dah lepaskan untuk buka kolam pada hari Ahad 23 hari bulan. Buka malam So hari ni hari Khamis 20 hari bulan kita dah lepaskan. Ada 3 hari kelegaan, okey. Pandai korang lah congak, okey. Ingat masuk kolam bangau tu confirm dapat siko tu nasib kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional sikit akhlak dia, okey. So ingat dua patah perkataan dan cukup keramat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah suka memancing untuk kita semua guys. Akhirnya you are the champion. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. Ya, hari ni Jumaat 21 hari bulan 3 tahun 2025. Kita dah berada dekat kolam 2. Kita nak lepaskan ikan untuk buka besok hari Sabtu malam pukul 10 sampai pukul 5 pagi. Jom kita tengok 250 ekor. Kita nak buka besok 22 hari bulan. Besok Sabtu 22 hari bulan guys. Besok hari Sabtu kita buka pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi. Sahur disediakan oleh pihak kolam. Jangan risau. Cuaca cantik kan hari ni. Ikan tapak, maknanya ikan tapak kita lepaskan sehari sebelum. Nampak? Nampak tu kocak kan. Okey, lubuk dia dekat sana FGH lubuk dia. Tolong ambil take note lubuk dia kat sana. Untuk kedudukan selamat kau boleh duduk belakang. JKL belakang kedudukan selamat. Ikan ni dia akan berlumbuk nanti dekat EFGHI. Okey. Dia akan comot. Wajah dah bagi tahu lubuk dia kat mana. Kau orang take note. Tolong take note. Sebelah sana keluar gasak gila ni. Duduk. Dia buat pun. Oh, mana peminat kenangin pun ada. Patut 300 bawah macam ni. Patut 300 bro. Dekat-dekat. Ada kakak besar. Memanglah banyak. Oi, basah siut. Harga biasa. Apa maksudnya? Banyak je lepaskan dia. Romotnya menekan-nekan di situ. Romotnya menekan. 250. Walau weh. Ini dia untuk buka besok. Ya betul 250 ni. Untuk buka besok malam. Untuk buka besok malam. Tuale Makassar. Bosor ni kecil. Bibor sampai. 250 cukup 250 bos. Bulan puasa pulang kampung. Cukup. Cukup kemampuan kan? Kemampuan. Ada sahur ke besok? Besok ada sahur ke? Besok hari apa? Hari Sabtu. Ada? Ada Hari Ahad. Hari Ahad? Ada? Ada Satu Ahad ada lah sahur alhamdulillah. Lagi? Mana direct nak sampai ke raya ni memang kolam delik buka malam je kan? Buka malam je. Kat malam je lah Ada sahur. Muslim pun ada sahur. Cantik. Lepas tu last day hari Ahad kan? Kolam 1 kan? Patutnya cerita buka malam kan? Kita tengok tak pengumuman hari Sabtu tu. Okey baik. Kalau pengumuman dikata Isnin Raya, Ahad kita buka pagi sampai petang je lah. Okey, cantik. Kalau dia kata Ahad Raya, tutup lah. Lepas tu raya cuti berapa hari? Ikut kalender, hari Rabu kita buka balik. Oh, 2 hari je? Raya Isnin ataupun Ahad,
Kita petang buka Rabu pukul 2 petang. Okey, cantik. Pukul 2 petang Ardia. Lepaskan awal. Hari Ahad sebelum raya kita lepaskan. Sebelum raya kita lepaskan 350. Kenapa lebih tu 350? Untuk kemampuan. Tak, itu lebih. Itu yang mampu aja. Delik biasa 2,5 je. Tak, ini nak pasar raya aja. Oh, pasar raya. Okey. Boleh terima dia akal. Pasar raya Pasar raya aja. Cantik Pak Abu. Okey. Asal kau orang berat sangat tak nak patah. Aduh, nanya lah. Terangkat lah. Oh, bahaya aku lari lah. Terangkat lah. Kau nampak benda ni terangkat tu. Badak dia orang ni. Okey guys. Okey guys, itu saja informasi yang nak bagi tahu pada korang. Kolam 2 kita dah lepaskan ikan tapak sebanyak 250 ekor. Kolam 1 semalam kita dah lepaskan juga 250 ekor. Kolam 2 ni untuk buka besok hari Sabtu malam. Kolam 1 buka malam hari Ahad malam. Okey. Itu saja guys. Masuk kolam bangau tu confirm dapat seekor tu nasi kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okey, so ingat dua patah perkataan ni cukup teramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah suka memancing untuk kita semua guys. Akhirnya you are the champion.